Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia, hari Jumaat yang mulia ini dapat kita bertemu semula dalam siri daurah hadis 40 Imam Nawawi dalam untuk kita bahaskan berkaitan dengan hadis yang ke-33 yang bertajuk Asas Penghakiman dalam Islam. InsyaAllah kita akan akan kita lihatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh Ibn Abbas ini, dan mudah-mudahan kita akan dapat manfaat daripadanya. Jadi hadis yang berbunyi, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر رواه البيهقي وغيره. Maksud hadis itu daripada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai orang ramai itu diberikan sesuatu dengan dakwaan mereka semata-mata, maksudnya bila mereka mendakwa, mereka terus dapat apa yang dia dakwa itu, maka pastinya seorang lelaki ataupun orang akan mendakwa membuat tuntutan ke atas harta benda dan juga darah sesuatu kaum. Oleh kerana itu, bukti dituntut daripada pendakwa dan sumpah penafian kepada apa yang dituntut itu daripada pihak yang mengingkar dakwaan tersebut. Riwayat daripada Imam Baihaqi dan selainnya. Jadi, hadis ini sebenarnya membicarakan tentang hak manusia, tentang hak yang ketetapan hak yang telah yang ada di dalam Islam, yang mana kita semua ada ketetapan hak yang perlu kita ikut, iaitu hakullah ala ibad, hakul ibad ala Allah dan sebagainya. Contohnya hak-hak Allah yang wajib kita ke atas kita, iaitu apa yang perlu kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hak-hak terhadap binatang, hak Allah kepada kita juga dan sebagainya. Jadi hak Allah kepada manusia ini, yang mana kita perlu berikan hak Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia ada dalam bentuk keyakinan dan juga dalam bentuk amalan yang kita buat. Dalam bentuk keyakinan yang merupakan akidah, yang mana kita perlu yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu satu, dan tiada apa yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalam bentuk keyakinan. Jadi kita dilarang untuk berlaku syirik kepada Allah, menyamakan Allah dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Yang kedua, hak Allah dalam amalan, yang mana kita diminta untuk melaksanakan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang lain. Jadi kalau kita solat itu untuk riak, menunjuk-nunjuk, ataupun kita buat segala sesuatu ibadat yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita buat kerana hendakkan pujian, maka kita menafikan hak Allah di situ. Jadi kita tidak dibenarkan untuk melaksanakan ibadat yang bukan kerana Allah SWT. Itu dia termasuk dalam syirik kecil. Apa beza syirik kecil dengan syirik yang sebenar, syirik besar kita panggil itu? Kalau syirik kecil ini kita berdosa, tapi kalau syirik besar ini boleh menyebabkan kita keluar daripada Islam, yang berkaitan dengan keyakinan tadi, berkaitan dengan akidah. Jadi hakul ibad Allah ini contohnya seperti hak yang Allah berikan kepada hamba-Nya apabila hamba-Nya menunaikan melaksanakan seluruh tuntutan yang diminta ke atasnya, melaksanakan seluruh ajaran
yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan jalan Islam dengan baik, tuntutan ke atas dirinya, maka haknya untuk diberi ganjaran. Begitu yang kita maksudkan sebagai hak Allah kepada manusia. Dalam perkara yang berkaitan hak ni, segala sesuatu di dunia ini ditetapkan haknya. Seperti contohnya ada riwayat yang mana Rasulullah pernah menegur sahabat yang duduk di tepi laluan jalan, duduk di situ berbual, melepak dan sebagainya. Jadi Rasulullah kata, kenapa kamu duduk di jalanan, di tepi jalan? Sahabat kata, kami tak ada tempat untuk kami duduk. Jadi Rasulullah kata, kalau pun perlu kamu duduk di jalanan, di laluan orang, maka kamu perlu berikan hak jalan itu. So, apa antara hak jalanan, hak laluan itu? Iaitu sesiapa saja yang lalu di situ, jika mereka memberi salam kepada kamu, maka kamu harus jawab salam. Maknanya kalau ramai yang datang kat situ, yang lalu dekat situ, sebab antara hak sesama Muslim itu menyampaikan salam, kan? Jadi kalau 10 orang yang lalu dekat situ ke, 50 ke, 100 ke, kalau semuanya mengucapkan salam, maka hak kamu untuk kamu, hak, hak mereka kepada kamu untuk kamu jawab. Jadi kalau macam tu kita tak dapat berbual lah. Yelah, kalau macam tu janganlah duduk kat situ. Maksudnya begitulah. Begitu juga Rasulullah bersabda, di atas jalan itu juga ada hak-haknya lain. Contohnya, di laluan, kan laluan orang ramai, maka kita perlu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maksudnya kalau kita nampak sesuatu perkara yang mungkar berlaku, maka kita perlu tegur dan sebagainya. Dan juga hak jalan ini juga adalah antaranya kafal azab. Maksudnya kita perlu membersihkan, menolak, mengenepikan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada berjalan di jalan itu. Okey, baik. So, itu kita berceritakan tentang hak. Jadi maksudnya hadis ini yang berceritakan tentang dakwaan seseorang lelaki, seseorang, tak kira lelaki ke perempuan, bila mana mereka mendakwa segala apa saja itu adalah haknya, maka dia perlu datangkan dengan bukti. Dia perlu mendatangkan bukti. Kerana kalau kita simply terima dakwaan orang terhadap sesuatu, contohnya orang dakwa bahawa okey, tanah tu tanah aku, harta tu harta aku, duit yang dekat dalam akaun itu, akaun awak ni, contohnya seorang mengatakan kepada orang lain, duit yang ada dalam akaun awak tu duit saya. So, kalaulah kata dakwaan itu boleh kita bagi dengan mudahnya kepada orang, maka hadis ini mengatakan bahawa Rasulullah bersabda bahawa akan ramai orang yang akan simply dakwa harta dan juga darah orang lain itu adalah miliknya. Jadi dia tidak begitu. Jadi kalau dalam Islam, kalau kita mendakwa sesuatu itu adalah hak kita, maka kita perlu bawa dengan bukti. Maknanya kalau kita kata tanah tu tanah kita, apa buktinya? Bawa geran tanah contohnya. Kalau kata duit dalam akaun tu duit saya sebenarnya. Jadi kita kena beri bukti yang kita masukkan duit dalam tu ke apa sajalah transaksi, slip transaksi dan sebagainya, kita kena bagi tahu. Jadi itu berkaitan dengan harta, amwalahum. Ni amwala kaum wa dima'ahum. Dima' ni maksudnya darah. Contohnya katakan ada masalah perbunuhan. Kaum keluarga kita dibunuh dan sebagainya, kita datang kepada orang lain, tiba-tiba kata aku nak dakwa kau sebagai pembunuh. So, kenapa nak dakwa saya? Apa bukti saya ni sebagai pembunuh? Contohnya macam tu. Dia kena bawa bukti yang mengatakan orang itu adalah pembunuhnya. Kalau tak, kenapa kita katakan bahawa bukti ini sangat penting? Sebab kata Imam Nawawi, hadis ini merupakan salah satu daripada kaedah hukum syarak yang besar. Maksudnya kaedah dalam penentuan kepada hukum. Salah satu daripada prinsip hukum dan tempat rujukan terbesar ketika berlakunya pertentangan dan perselisihan. Sebab apa? Sebab kita tak nak kita tersilap dalam menentukan hak orang lain ataupun kita sendiri terambil hak orang lain.
Sama juga berlaku peristiwa pada zaman Rasulullah, datang adik-beradik berjumpa dengan Rasulullah yang berselisih faham tentang hak kepada satu tanah. Jadi mereka bergaduh mengatakan tanah tu tanah dia. Yang ini kata tanah dia, yang itu kata tanah dia. Jadi Rasulullah kata, mana bukti dakwaan kamu tu? Jadi salah seorang daripadanya mengemukakan bukti. Jadi Rasulullah kata, okey, sekarang ini tanah ini meneliti dan sebagainya, tanah ini adalah tanah kamu. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah kata, pastikan bukti ini adalah bukti yang betul, bukan tipu, bukan bohong, bukan palsu. Kerana besok di akhirat, ia akan menjadi satu potongan api neraka yang akan uh, uh, satu potongan api neraka buatmu sekiranya itu bukan hak kamu. Kamu mendakwa hak orang lain sebagai hak kamu. Jadi tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Okey. Dalam riwayat juga ada yang apa nama kita ceritakan apa riwayat dalam Rasulullah juga pernah bertanya kepada sahabat tentang seorang lelaki yang datang di hari akhirat itu sebagai seorang yang muflis. So sahabat tanya, kenapa? Apa maksud muflis di situ ya Rasulullah? Jadi Rasulullah kata seorang lelaki yang datang dengan bawa banyak apa nama banyak pahalanya, tetapi pahalanya semua tu akhirnya hilang, bankrupt. Kenapa? Kerana semua pahalanya terpaksa diberikan kepada orang lain kerana dia telah mengambil hak-hak orang lain. Sehingga kan habis pahalanya, maka dosa orang lain pula yang diberikan kepada dia sebagai balasan perbuatan mengambil hak orang lain tadi. Jadi walaupun kita solat, mengerjakan solat, puasa dan sebagainya, tapi kalau kita mengambil hak orang lain, dia akan memberi kesan kepada kita di akhirat nanti, yang mana pahala-pahala kita itu akan kita berikan kepada orang yang kita ambil haknya. Maka nak kata di sini penjagaan hak, menjaga hak sendiri dan tidak mengambil hak orang lain ini sangat penting, kerana itu yang akan dilihat dahulu sebelum dilihat kepada amalan-amalan lain kita pada akhirat, di akhirat nanti. Okey, terdapat juga beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman Khalifah Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali pernah hilang pelana kudanya, maka beliau pergi ke pasar untuk beli pelana yang baru. Jadi di pasar dia jumpa dia punya Sayyidina Ali jumpa dengan pelana dia. Jadi dia bagi tahu kepada penjual, ini pelana aku. Penjual kata, tak, ni pelana aku. Kenapa kata, maksudnya, kenapa kata ni pelana kamu pula, ni aku punya. Jadi akhirnya dibawa kepada perbicaraan di mahkamah, dan Qadhi Shuraih pada ketika itu bertanya kepada Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali seorang khalifah, orang pertama dalam negara. Ditanya, ya Amirul Mukminin, apakah bukti kepada dakwaan kamu tentang pelana ini adalah milik kamu? Bolehkah kamu bawakan bukti? Jadi Sayyidina Ali kata, aku tak ada bukti lain selain daripada saksi yang aku bawa ni adalah ahli keluargaku dan juga hamba-ku. Tapi Qadhi Shuraih mengatakan ada bukti lain ke? Kerana dalam Islam kita tak boleh bawa bukti daripada kalangan keluarga. Dia tak boleh menjadi saksi kerana kita bimbang akan berlakunya bias. Jadi akhirnya setelah bicara dan sebagainya, tiada bukti ni boleh dikemukakan oleh Sayyidina Ali, maka akhirnya keputusan dibuat pelana itu adalah milik si penjual tadi. Penjual ni tadi bukan Muslim. Akhirnya penjual tadi ni terkejut dan menangis dan berkata kepada dan berjumpa dengan Sayyidina Ali dan mengucap 2 kalimah syahadah kerana beliau terharu dengan keadilan perundangan kehakiman dalam Islam, yang mana walaupun di depan ini yang dibicarakan ni, yang mendakwa ini adalah khalifah pada ketika itu, tapi jika tidak dibawa bersama dakwaan itu bukti yang menyokong kepada dakwaan itu, walaupun dia orang pertama negara, tetap juga ditolak
dan tidak dibenarkan dakwaannya. Jadi beliau mengucap dua kalimah syahadah dan masuk Islam. Okey, jadi perkara yang berkaitan dengan dakwaan-dakwaan terhadap hak orang lain ataupun dakwaan-dakwaan kepada pertuduhan kesalahan dan sebagainya juga berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana datang lelaki yang mendakwa berkaitan dengan kes zina, dan dia datang dengan bawa 3 orang saksi. Jadi Sayyidina Ali kata, mana saksi satu lagi? Dalam Islam, saksi kepada pertuduhan zina ni mesti bawa 4 orang saksi. Jadi mereka kata, kami melihatnya ya Amirul Mukminin, kami melihatnya ketiga-tiga kami ini, saksi ni melihat dengan mata kami sendiri. Tapi Sayyidina Ali kata tak cukup. Dia tak cukup sebab dalam Islam kata nak 4. Tapi yang ada ni cuma 3, tak cukup. Jadi kes itu ditolak. Kerana nak katakan bahawa pentingnya saksi bila mana kita mendakwa sesuatu, ataupun pentingnya bukti yang perlu dibawa dalam dakwaan kita. So apa nama, kalau jadi kes itu ditolak oleh Sayyidina Umar. Baik. Jadi kita nak katakan dekat sini bahawa prinsip yang membawa bukti dengan dakwaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam sistem hukum ataupun perundangan, kerana dia berdasarkan kepada asas keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini dapat melindungi individu dari penyalahgunaan hukum dan perlindungan terhadap keputusan tidak adil. Kita takut tak berlaku adil. So kalau kita tidak merasakan bukti ini adalah satu perkara yang penting, maka mudah sangat orang akan dakwa ni kata ni barang dia, mengambil hak orang lain. Jadi janganlah kita menghukum tanpa bukti, kerana terdapat pepatah yang mengatakan lebih baik tidak menghukum daripada tersalah hukum. Okay, baik. Jadi beginilah sehingga di sini sahaja penerangan yang dapat diberikan, sedikit penerangan ringkas berkaitan dengan hadis 33 dalam hadis 40. Okey. Jadi mudah-mudahan pengisian ini dapat memberi manfaat kepada para penonton dan juga para pendengar, dan semoga Allah memberi ganjaran kepada pengarang kitab dan kita semua juga diberikan keberkahan ilmu yang kita kongsikan bersama pada hari ini. Jadi saya mohon maaf atas sekiranya terdapat kesalahan sepanjang perkongsian ini. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.